Okay, Y berubah secara songsang dengan X. Kalau berubah secara songsang, Y kan 1/X. Songsang ialah dia ada 1/X. 1/X. X tu kat bawah lah. Okay, songsang maksudnya kat bawah. Songsang, bawah. Lepas tu, kalau tukar persamaan, dia akan jadi Y sama dengan K mesti ke atas per X. Tambah K. K mesti ke atas lah. Atas. K mesti atas. Okay. Lepas tu, lagi satu bila digabungkan. Okay. Y berubah secara langsung dengan X dan songsang dengan Z. So Y secara langsung ke atas, songsang kat bawah, Z kat bawah. Tukarkan dia jadi persamaan. Y sama dengan KX per Z. Sebab Z songsang, so Z kat bawah lah. Langsung dekat atas. Langsung atas. Songsang bawah. Okay, ni yang basic lah, yang tajuk ni yang awak kena tahu. Okay. Okay, saya terus buat contoh lah. Okay, kalau kat sini dia kata, soalan ni dia kata P berubah secara langsung dengan punca kuasa 3Q dan kuasa 2R. Okay, awak kena tulis dulu. Berubah secara langsung. Langsung atas. Okay, maksudnya P berubah secara langsung dengan punca kuasa 3. Punca kuasa 3 ialah 3 keluar Q. P punca kuasa 3 Q lepas tu dengan kuasa 2 R. Okay, punca kuasa tu ialah awak boleh tulis 1 per punca kuasa 3 punca kuasa 2. Contoh, sekejap kenapa dia sangkut? Okay. Sekejap. Sorry. Okay, lagi sekali. Kalau dia kata P berubah secara langsung dengan punca kuasa 3 dan kuasa 2R. Okay, so dia ada P. Lepas tu Q punca kuasa 3. Okay, R kuasa 2. Lepas tu kalau punca kuasa sama dengan punca kuasa A. Sama dengan A 1/2. Kuasa dia akan jadi 1/2 lah. Kalau punca kuasa 3 dia akan jadi A 3 sama dengan A 1/3. So kalau kat sini awak boleh tukarkan dia jadi P berubah secara langsung Q 1/3 R kuasa 2. Sebab dia nak dia suruh nyatakan nilai
M dan N. Okay. Kat sini dia nak kuasa juga. So P kuasa Q, M, R, N. Okay, yang dua ni awak kena bandingkan lah. Banding. Okay, so M awak akan dapat 1/3. N awak akan dapat 2. M 1 markah, M 1 markah. 2 markah je lah kat situ. Okay. Seterusnya. Okay, dia kata jadual 2 menunjukkan hubungan antara 3 pemboleh ubah P, Q dan R. Okay, awak kena tahu baca dulu. Okay, dekat sini dia bagi P 24 dengan 9. Q, X dengan 27. R, 10 dengan 5. Okay, kalau dia kotak, dia akan kotakkan macam ni. P, Q, R ni yang pertama. Okay, 4, X 10. Okay, ni yang pertama. 9, 27, 5. Ni yang kedua. Okay, awak keluarkan dulu yang pertama. P sama dengan 24. Q sama dengan X. R sama dengan 10. Supaya mudah awak untuk faham. Okay, ni kotak yang pertama. 24, X 10. Tengok pasangan dia lah. P 24. Q, X. R 10. Okay, yang kedua. Keluarkan yang kedua pula. Okay, dia ada P 9. Q sama dengan 27. R sama dengan 5. Okay, persamaan kita tadi ialah P bergerak secara langsung dengan Q punca kuasa 3Q dengan P R kuasa 2. Ataupun awak tukar persamaan, dia akan jadi, tulis kat bawah. Kalau tukar persamaan, dia akan jadi P sama dengan K tambah K. Kalau tukar persamaan, kena tambah K lah. Tukar persamaan mesti ada K. Ada K. Okay, bila tukar persamaan ada K lah. So, kena cari K dulu. Lepas tu kena cari K lah. Contoh yang pertama dia ada P sama dengan K punca kuasa 3. Q 3. R kuasa 2. Ni pun awak tulis juga. P sama dengan K punca kuasa 3. Q R kuasa 2. Okay, lepas tu masukkan nilai. P awak ialah 24 sama dengan K punca kuasa ialah 3. X. X punca kuasa 3. R ialah 24 kuasa 2. Tak dalam kurungan. Lepas tu kat sini pun sama. P 9 sama dengan R ialah, K ialah tak tahu. Q punca kuasa ialah 27 punca kuasa 3. R ialah 5 kuasa 2. Okey, kalau kat belah kiri ni yang pertama, awak kena cari K dengan X. K dengan X. So ada dua persamaan yang kena cari. Ni ada K sahaja. Okay, so kalau dia ada banyak persamaan, kita akan cari yang ada satu je. Okay. Contoh kat sini lah, kita akan cari guna nombor yang dua dulu. Okay, yang dua kita akan guna 9 sama dengan K punca kuasa 3 dapat 20, punca kuasa 3, 27 dapat 3 dapat 25. Okay, so 9 sama dengan 3 darab 25
75. K 75. Lepas tu kalau K sama dengan 9 bahagi 75. K awak akan dapat 3/25. Okay, bila awak dah dapat K tu, awak gantikan. Okay, masukkan dalam sini. Ganti. Okay, so maksudnya 24. Gantikan K tu sama dengan 3/25 dalam kurungan punca kuasa X kuasa 3 24 kuasa 2. Okay, so akan dapat 24 sama dengan 3/25 darab dengan 24 kuasa 2. Saya bawa punca kuasa X tu kat belakang. Okay, so 3/25 darab dengan 24 kuasa 2. Kenapa jawapan dia panjang sangat? 12. Betul. Okay. So akan dapat 3/25. Lepas tu darabkan 3 darab. Okay, dapat 24 sama dengan 1728 dengan 25. So punca kuasa X kuasa 3. Okay, yang ni bawa sebelah. Dia akan jadi bahagilah 24 bahagi dalam kurungan 1728 dengan 25. Sama dengan punca kuasa X. X kuasa 3. X punca kuasa 3. 24/1728/25. Okay. Ha? Sekejap. Kenapa 24? Oh, 10. Maafkan saya. Itulah. Silap. Silap. 10. Sini 10. Sini 10. Sini 10. Okay, so 3/25. 10 kuasa 2 dapat 12. Okay, 12 tu akan pindah sebelah. Dia akan jadi 24 bahagi 12. Okay, bila 24 bahagi 12 dapat 2. 2 sama dengan punca kuasa 3X. Okay, nak hilangkan punca kuasa, awak akan kuasa 3 lah lawan dia. So, X sama dengan 2 kuasa 3. 8. Okay? Boleh? So, kat sini mula-mula awak kena cari nilai K lah. Nilai K ni yang paling penting lah. Cari nilai K. Lepas tu guna yang K ni untuk persamaan yang ke? Cari nilai K. Lepas tu guna persamaan K tu untuk persamaan yang kedua lah. Persamaan kedua. Okay?